Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Asma' Husna yang ke-99, yang terakhir. As-Sabur. Allah yang maha sabar. Allah yang penyabar. Maknanya Allah bersifat Tuhan yang penyabar. Dan manusia pun haruslah bersifat sabar. Tuhan sendiri pun sabar, kenapa manusia tak sabar? Dalam konteks, dalam hubungan individu, kekeluargaan, bapa, masyarakat, dalam urusan macam-macam nak urus manusia ni, begitu dalam konteks negara, manusia tak harus bersabar. Karena Tuhan sendiri pun bersabar. Istilah sabar dikatakan as-sabrul jamil. Sabar itu adalah cantik. Soalnya macam mana nak sabar tak sabar? Bagaimana kata Tuhan itu sabar? Kalau tak sabar macam mana? Tuhan bersabar kerana dia tidak bertindak mengikut sesuatu, mengikut sepatutnya dibinasakan alam ini atau makhluk manusia ada di dunia ini. Dan memang Tuhan ada sifat yang katakan yang boleh untuk tujuan untuk menghancurkan, membinasakan sesuatu. Allah berkuasa. Tapi dialah hal yang tertentu dia bersifat bersabar. Nak apa? Biarlah. Kita beri dia beri masa lagi. Sabar. Mana dia tak bertindak mengikut kuasa. Itulah mana sabar. Contohnya seorang suami. Dia ada kuasa sebagai sifat suami. Dia bersabar. Karinah dengan isterinya macam-macam. Karinah. Begitulah isteri pun dia ada kuasa. Tapi dia juga sabar. Kuasa isteri ini dia boleh macam-macam buat perangai. Merajuk, lari. Ataupun macam-macam boleh diderakan suami. Biasa kita duduk dengar ni ada berlaku penderaan. Suami kepada anak, kepada isteri berlaku, ada kes berlaku. Ini dalam dunia moden ni ada isteri menderakan suami. Memang tak sabar tu. Ada potong suaminya telinga ke, tak dengar sangat. Bunuh pun ada. Ini peringkat tak sabar. Mana dia bertindak di luar daripada ketentuan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam ketentuan hukum Allah, di antara suami isteri ada hak tanggungjawab. Patutnya manusia ini boleh melakukan sesuatu mengikut hak tanggungjawab mana ketentuan hukum Allah. Hak suami, hak utama suami, tanggungjawabnya soal nafkah. Maknanya itu hak tanggungjawab suami, hak nafkah. Hak dia. Dia kena belanja. Itu katakan suami. Hak isteri memberi ketaatan. Melayani, buat lakukan yang baik pada suami yang terbaik. Nombor 1 untuk suamiku. Itu hak isteri. Di samping itu isteri juga boleh bekerja untuk mendapat ekonominya sendiri. Tidak masalah dalam Islam. Dibolehkan isteri itu bekerja. Tapi isteri bekerja ataupun dia ada ekonomi dia, wang dia, bukan nak belanja untuk suaminya. Tapi belanja untuk diri dia, keluarga dia dan kepada siapa yang nak belanja, termasuk juga soal suami. Kalau dia belanja kepada suami, itu nombor 1 ihsan. Mana dia kesian kat suami dia. Nampak bajet tak betul. Dalam bulan ni dia bagilah bantu sikit. Mana tentu. Ihsan ini warna ihsan kalau dia nak bagi. Kalau dia tak nak bagi, pakai tengok muka aku saja. Tapi tak kalah manusia ni ada perasaan. Rasa belas kasihan. Dan saling membantu. Ataupun islah tolong menolong di antara satu sama lain. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah hak isteri ke atas suami. Atas perkara yang kebaikan dibolehkan untuk melakukan sesuatu. Tetapi bukanlah suatu ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak kebebasan yang berbeza daripada hak suami ke atas isteri. Ini menjaga sifat sabar. Nak tahu seorang itu sabar atau tak sabar mengikut psikologinya, ilmu psikologi. Seorang yang bersabar ini dia dapat mempertahankan dirinya
apabila dia dalam keadaan yang kritikal, sepatutnya berlaku kritikal sampai melompat, keadaannya maknanya tak sabar lagi. Dalam masa itu dia telah naik perasaannya 300 degree, tapi dia dalam keadaan sabar, dia cool, mana relax, boleh tahan. Ini maknanya sabar. Nak tahu sabar tak sabar, tengok keadaan yang terkena pada diri seorang itu. Dalam keadaan kritikal, dia boleh sabar. Dalam keadaan tenang. Baik. Inilah tingginya derajat sabar ini. Sebab itu Tuhan letakkan bahagian terakhir sekali sifat Tuhan adalah sifat sabar. Dan dikenaki kepada hamba-Nya juga untuk menyelesaikan semua masalah. Walaupun macam-macam masalah, dia boleh bersabar lagi. Tapi sabar dalam Islam ini ada hak, ada batasannya, ada limitnya, masa. Itulah yang dikatakan seorang yang bersabar. Tapi limit hak yang patutnya tak sabar, dia bersabar. Itulah seorang yang dikatakan jiwa yang tenang dalam menghadapi satu masalah. Tengahlah Allah menjanjikan, ya ayuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah menjanji, beri perjanjian kepada seorang yang jiwa yang tenang untuk melakukan perkara yang baik. Dan Allah di hari akhirat nanti dia akan panggil, hai manusia yang aku lihat, tengok kamu jiwa yang tenang dulu, mai kat sini. Macam tu Kedah pula, nak mana macam tu lah. Mai kat sini, kau ni memanglah layak menjadi, engkau ni termasuk orang yang gembira. Tuhan nak mengembirakan. Apa kegembiraan yang Allah beri kepada manusia yang jiwa tenang ini? Allah mau pengakuan depan dia, mengatakan, engkaulah yang layak menjadi hamba aku, dan engkaulah yang layak masuk syurga aku. Silakan masuk syurga. Kan mana satulah manusia yang paling suka sekali. Tidak ada manusia yang paling suka sehingga dia mendapat rahmat Allah untuk masuk syurga Allah. Dan kita di dunia ini pun buat kebaikan daripada perkara yang pahala itu adalah dengan harapan untuk mendapat masuk syurga Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminan Allah di antara orang yang jiwa yang tenang, merekalah orang yang layak untuk masuk syurga Allah. Jiwa yang tenang ini itulah termasuknya golongan orang yang bersabar. Itu dikatakan as-sabrul jamil. Sabar itulah cantik, bagus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.